2025 nak melabuhkan tirainya. So, jom aku tunjukkan kepada korang 5 flagship terbaik untuk tahun ini. Alright, pertama sekali kita ada flagship daripada Oppo iaitu Oppo Find X9 Pro. Kalau korang nak tahu sistem kamera flagship Oppo pada tahun ni memang ada peningkatan yang kita orang sendiri tak sangka. Dengan Lumo engine dia, lepas tu Hasselblad. Aku boleh cakap dalam certain aspek, kualiti gambar yang kami di YZ dapat tu dekat phone Oppo ni dia lagi cantik daripada Vivo X300 Pro. Dan tak lupa juga dia ada kapasiti bateri yang besar, charger yang laju, Dimensity 9500, skrin yang cantik, and tak lupa juga phone ni dia menang Phone of the Year dalam anugerah YZ pada tahun ini. Seterusnya kita ada Vivo X300 yang standard bukan Pro. Sebab apa kita pilih phone ni? Kerana kalau dibandingkan dengan model Pro, Vivo X300 Extended ni menawarkan peningkatan yang lagi signifikan, lebih banyak dan juga lagi besar. Dan lepas tu dengan saiz dia tu yang begitu compact memberikan korang pengalaman penggunaan satu tangan yang very spectacular and convenient. Ada dan dia punya spek pun tak kurang hebat dia. Dimensity 9500, saiz bateri yang besar, charger yang laju, skrin yang cantik dan masih lagi dengan Zeiss camera system. Sebab itulah aku rasa Vivo X300 ni antara flagship paling kompetitif dalam kelas dia. Yang ketiga kita ada Red Magic 11 Pro, salah satu flagship kegemaran aku pada tahun ni. Sebab apa tahu? Sebab dia adalah flagship rasmi pertama dunia yang ada sistem penyejukan cecair, liquid cooling system. Memang gempak gila. And then lepas tu kalau korang tahu rekaan dia very seamless, tak ada camera bump. The true flagship with the true full screen viewing experience. Sebab kalau korang tahu screen dia tu memang tak ada punch hole selfie camera, dia embedded beneath the screen. Lepas tu masih lagi bagi 3.5mm audio jack, extremely great for gaming, and mungkin bagi setengah orang dia orang tak suka phone ni sebab phone ni agak besar dan boxy sedikit. Lepas tu kita ada Poco F8 Ultra. Kalau korang nak tahu, ini adalah flagship dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5 paling berpatutan pada tahun 2025 ni. Selain daripada itu juga, dalam banyak-banyak flagship dalam video senarai ni, Poco F8 Ultra ada prestasi pembesar suara ataupun speaker bagi aku yang paling mantap antara semua sebab dia tuned by Bose. Lepas tu dia ada thunderous subwoofer. So bila korang dengar tu korang macam dum dedak dum dedak. And kalau korang nak beli Poco F8 Ultra ni, aku suggest untuk pilih variant color panel belakang denim blue sebab bagi aku itu antara rekaan flagship yang agak unik juga berbanding yang lain. Last but not least kita ada Honor Magic 8 Pro. Yang ini memang tak boleh disangkalkan lagi, spek dia memang mantap. Lepas tu kalau korang tahu flagship ni antara paling rugged sekali sebab dia ada perlindungan rating IP68, 69 dan juga 69K. And for those yang cari phone dengan signal yang kuat, line yang sentiasa stabil, lepas tu download speed yang laju, Honor Magic 8 Pro adalah untuk korang. Cuma aku harap untuk model yang seterusnya Honor boleh upgrade dia punya sistem kamera. Sebab kalau dibandingkan dengan flagship daripada Oppo dan juga Vivo, prestasi kamera Honor Magic 8 Pro ni agak kurang sedikit.